Kalau datang ke negeri Melaka. Orang kata kalau datang negeri Melaka ni jangan risau pasal makanannya. Jadi anda bersama saya Lia Andrana. Hari ni kita nak jaga bazar kat mana? Kita jaga bazar di Peringgit Melaka. Okay, jadi hari ni sebenarnya ada misi tau. Lia nak buat satu misi which is nak cari makanan tradisi orang Melaka. Okay, kita tahu makanan tradisi orang Melaka ni contohnya kuih buah Melaka iaitu onde-onde, kuih keria, coconut shake. So hari ni nak cari kuih-kuih tu. So sebenarnya kalau orang datang dekat bazar Ramadan dekat Peringgit Melaka ni memang orang Melaka memang tahulah, memang terkenal antara bazar yang paling popular. Macam-macam makanan ada. Tengok tu. Dia dah panggil dah ni. Bazar Peringgit kan jangan lupa kita apa ni? Saya cakap okey, kita meniaga nasi lemak, nasi ayam, lauk pauk daripada pukul 3 petang sampai 7 malam. Okey, sama buka semua mana lagi Melaka lah. Kat mana lagi? Melaka lah. Kat mana lagi? Melaka lah. Kita nak cari lauk kat sini ada. Kita tengok ada asam pedas tak? Ada asam pedas. Saya nak asam pedas tetel. Boleh. So kita dah misi pertama kita cari iaitu asam pedas. Dah dapat dah tik. Alright, sama. Okay, mana lagi kita nak cari Apa lagi ada? Macam mana jual berapa ringgit ni? Plastik RM5 ada, RM7 ada. Ni RM7, ni RM5. So memang orang kena datang lah. Kalau Melaka kena datang. Memang kena datang. Memang kena datang. Tengok tu. RM3 pun ada. So orang kata kalau datang Melaka memang kena datang sini. Ada berapa jenis tadi? 15 jenis air ada kat sini. So kena datang, okey? Tengok tu. Orang panggil. Tengok. Singgah. Nasi ayam kak. Gigi kerang, getok kerang. Dia berlawan. Tak singgah kak, kuih cara berlauk. Kuih cara berlauk ni mana? Panas-panas. Singgah kak, tester free kak. Singgah kak, kuih cara berlauk Tester free? panas. Yes, tester kita bagi free. Tester free macam Tapi mana kena tu? test kat sini juga. Kena test sini tak? Abang tak puasa ke? Dah pandai-pandai. Pandai-pandai. Mungkin puasa, mungkin tak. Orang pun memang ramai macam ni lah. Sangat-sangat ramai. Sekarang nak dekat pukul 6 masih ramai. Makanan pun masih banyak. Dah jumpa dah kuih onde-onde. Onde-onde 3 rasa. Ada pandan, puli hitam, durian. Mana lagi nak cari kat Melaka je ada. 3.10 air. 3.10 je air. Sangat murah. Dengar tu. 3.10 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 jenis. Boleh campur-campur kak? Boleh campur. $1 juga. Okey, kredit satu kak. Tengok tu. Memang affordable orang kata. Kat sini memang affordable, boleh beli berbaloi. Jual apa ni bang? Kerang bakar sambal. Kerang bakar Setahun sambal. sekali je dia keluar ni. Setahun sekali je Setahun sekali je. Dia buka time bazar Ramadan ni lah. Betul. So memang orang kena datang. Betul. Orang akan rindu-rindu lah. Dengar tu. So jual macam mana ni? Satu bekas 300 lebih gram. RM15 sahaja. RM15 sahaja. Memang masak panas-panas. Betul. Dengan tabur daun serai dengan kasih sayang lagi. Kasih sayang katanya. Tak, kita nak belanja. Ada mak, ada orang nak belanja. Kita review. Gitu. Nampak? Dapat free. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak. Memang Jumpa lagi. terbaik. Bye-bye. Kerang. Baik. Tengok orang Melaka. Buat saya jalan-jalan macam ni pun dapat free. Tengok ni macam-macam jual dah ada. Kuih bakar ada. Tu apa? Kasui. Memang banyak sangat. Cucur udang ada. Kuih keria pun ada. Berapa ringgit? RM6. Alright. Alright, terima kasih sama. Dah jumpa dah. Asam pedas, onde-onde, kuih keria. Semua ada kat sini. Ke tahun ni balik Melaka. Mana tahu korang balik Melaka, anda balik Melaka tak tahu nak pergi mana ni. Kalau anda tak tahu nak pergi mana, datanglah ni. Bazar Ramadan, Peringgit Melaka. Area dia, lokasi dia cari je. Dekat dengan Hospital Besar Melaka. Mesti akan jumpa punya. Dua kata hari ni. Jom datang ke Pasar Peringgit. Kita ada chicken tenders, kita ada mushroom soup, kita colok cedok. Jemput datang! Itu dia. Banyak ni makanan-makanan. Yang penting misi kita tercapai, iaitu kita nak beli makanan tradisi orang Melaka. Kita dapat berjaya asam pedas, kita berjaya beli onde-onde, kuih keria pun berjaya kita beli.
Okey, jadi lepas ni kita mungkin akan jengah bazar ke negeri-negeri lain pula. So korang kena nantikan jengah bazar kita nanti, okey? So, itu saja bersama saya Liandra Ana. Selamat buka puasa, selamat menjalani ibadah puasa. Daripada saya Liandra Ana, terima kasih. Bye-bye.